buat korang yang ternanti-nanti, tertanya-tanya bila kelas online Adobe Stock akan diadakan. Ada berita baik hari ni, hujung bulan ni kita akan adakan kelas Adobe Stock. Untuk pengetahuan korang, tak selalu kami buat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mungkin. Jadi kepada korang yang lama dah berminat nak buat duit USD dengan jual gambar, bolehlah join kelas hujung bulan ni. Yang menarik juga berkenaan dengan kelas ni kan, korang bukan sekadar dapat attend kelas live tu, dia ada juga group support. Lepas tu ada rakaman untuk kelas ni lah. Mana tahu korang nak ulang kaji ke apa kan. Lepas tu dia ada juga video bonus macam mana nak set up software yang buat gambar tu lah. Lepas tu dia ada pula group tugasan. Tadi group support, yang ni group tugasan pun ada juga. Makna kata kalau macam korang tak tahu nak buat gambar apa kan, so korang boleh follow je tugasan yang diberikan dalam tu. Sangat mudah lah. Ada orang dia follow tugasan je, beberapa bulan lepas tu boleh jana pendapatan dah. Kena rajin buat je. Lepas tu apa lagi, dapat join kelas live setiap bulan. Kalau ada pula kelas akan datang, korang boleh join secara percuma. So untuk stock foto ni, dia bukan ilmu yang sama biasanya dia akan ada lah penambahan so banyak lagi. Apa lagi korang boleh dapat lepas tu boleh jadi affiliate dekat platform Azadan. Boleh jadi affiliate dan korang boleh jual kelas ni juga sambil-sambil buat duit dekat stock foto ni. Dalam masa yang sama korang boleh promote juga kelas ni. So commission dia agak tinggi sebenarnya. Grab sekarang hujung bulan ni dah rugi kalau tak join sekarang, sebab kelas ni dia tak selalu ada. Kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru ada. Jadi lepas ni jangan tanya pula bila ada kelas. Ni tengah ada ni, terus join. So kalau tanya aku 197, aku boleh bagi tahu berbaloi berdasarkan result yang aku sendiri dapat. Boleh tengok, alhamdulillah setakat ni memang dapat hari-hari lah, walaupun ada sikit ada banyak kan dia punya income tu, tapi setiap hari ada je orang download gambar tu. Macam student sebelum ni pun boleh tengok, ni antara income yang student sebelum ni buat lah. Alhamdulillah lah, walaupun mungkin orang kata tak banyak sangat, tapi benda ni dia passive income. Kalau macam gambar kita dah banyak kan dalam kita punya portfolio, lepas tu kita tinggal je lah. Selagi mana ada orang download, selagi mana ada orang beli, selagi itulah duit akan masuk dekat kita punya account tu. Tu best dia kan. So tu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.